This is me before watching Papa Zola. I'm not crying. And this is me after watching Papa Zola. I cried so hard in the beginning. 10/10 untuk Papa Zola The Movie. Hei Ustaz, biar betul ini 10/10. Ustaz tipu apa? Hei, kebenaran tak pernah menipu. Box office sebanyak 43 juta ringgit selepas 18 hari memasuki panggung. Ini sekaligus mengukuhkan kedudukan Kita semua nak pergi mana? Wife dengan anak dia. Honestly, banyak gila scene menyentuh hati kami. Memang, ya Allah, memang aku salute lah dengan tim Monster. Aku bagi 100/10 terus sebab cerita 5 minit awal aku dah nangis mengenangkan betapa susahnya seorang lelaki, seorang suami, seorang ayah, and benda tu memang impactful. Tapi the thing is, bukan budak-budak aja yang menangis tengok Papa Zola The Movie ni. Orang dewasa macam aku pun menangis. Sebab kenapakah bila orang luar dengar filem animasi dari Malaysia, mereka terus fikir biasa-biasa saja? Kenapakah kita sendiri selalu tak sedar bahawa sesuatu yang luar biasa kadang-kadang lahir dari tanah sendiri? Tapi tunggu dulu, bila Papa Zola The Movie ditayangkan, ramai yang terdiam. Bukan sebab hype, tapi sebab mereka tak sangka Malaysia mampu hasilkan animasi seperti ini. Papa Zola The Movie bukan animasi kosong untuk hiburan semata-mata. Ia bawa cerita, bawa emosi, dan yang paling mengejutkan, mesej yang dekat dengan jiwa manusia. Wataknya hidup, dialognya terasa, dan jalan ceritanya membuatkan penonton terus fokus sampai habis. Ini bukan kartun untuk kanak-kanak saja. Ini animasi yang buat orang dewasa pun berfikir. This is me before watching Papa Zola. I'm not crying. And this is me after watching Papa Zola. I cried so hard in the beginning when he was doing his little deliveries. I didn't expect to cry at a children's movie. It was so sad. Kalian harus tahu nih, kalau film animasi dari Asia Tenggara dari salah satu karakter Boboiboy Universe ini sudah ditonton sebanyak 3 juta penonton. Bahkan ya, mengalahkan penonton dari Avatar 3 di negaranya. Kabar gembiranya, film ini bakalan segera tayang di bioskop Indonesia. Langsung aja kita bahas tipis-tipis dan juga tonton dulu official trailer dari film Papa Zola The Movie. APA. Papa. Ya, Papa Zola. Protect and Prevent Agency. Oke. Protect and Prevent daripada apa? Dari serangan makhluk asing. Misi mereka adalah untuk kalahkan manusia dengan mengubah bumi. Awas merah, Cibubur! Kira Papa Zola masuk ke bagian lagi. Gila, animasinya, scoringnya gila banget. Jangan kau berani sentuhkan bilik kebenaran! Malaysia emang gak pernah gagal ya kalau bikin film animasi. Bener-bener smooth banget animasinya. Gue yakin banget ya, udah banyak juga nih orang yang nunggu film yang satu ini tayang di Indonesia. Salah satunya adalah gua. Lihat ini aja ya, sekilas jadi inget film superhero keluarga kayak The Incredible. Yang membedakan hanya di tema utamanya aja nih, dimana di film Papa Zola The Movie ini akan menceritakan gonjang-ganjing kehidupan di dalam dunia game. Kali ini akan berfokus pada karakter bernama Papa Zola. Nah, menariknya lagi ya, di trailernya kita dikasih tahu ya kalau ada 2 timeline. Yang pertama ada era Papa Zola muda dan juga era Boboiboy ini. Di masa lalu mungkin akan menceritakan kenapa Papa Zola ini ada di dalam game, dan di era sekarang sebelum era Boboiboy Galaxy, atau malah sesudah Arch Baraju. Konflik utama di film yang satu ini tentu aja ya terjadi karena anak Papa Zola bernama Pipi ini diculik dan masuk ke dunia game. Papa Zola pun akhirnya ya harus berjuang demi keselamatan anaknya.
Tentu aja ya, perjuangan Papa Zola ini penuh dengan aksi berbahaya dan juga menguji keberanian. Lebih dari sekedar film animasi. Karena kita di sini bisa melihat ya, kalau Papa Zola The Movie ini menyuguhkan cerita emosional tentang cinta keluarga, tanggung jawab orang tua, dan juga ya pentingnya kebersamaan, dan juga dikemas dengan visual yang sangat menarik. Penuh pesan yang relevan untuk semua usia sih ini. Yang jelas kalau kalian penasaran juga, film Papa Zola The Movie ini akan segera tayang di bioskop di Indonesia mulai tanggal 23 Januari 2026. Let me know juga ya pendapat kalian dan kita bahas di kolom komentar. 10/10 untuk Papa Zola The Movie. Ustaz, biar betul ini 10/10. Ustaz tipu apa? Kebenaran tak pernah menipu. Macam mana? Saya pun dah pandai buat suara Papa Zola. Akulah Papa Zola, musuh kejahatan, kekasih kebenaran. Terkejut dah tu. Okey, tak payah tunggu lama. Saya bagi 10/10 ni bukan sebab apa. Daripada storyline dia, daripada A sampai habis, cerita dia tak bosan langsung. Daripada lawak dia, elemen-elemen sedih yang ada dalam tu, pengajaran dia banyak sungguh. Kita boleh nampak pengorbanan seorang bapa, seorang isteri yang support suami dia bila susah. Seorang bapa berusaha sungguh-sungguh untuk membahagiakan keluarga dia. Memang elemen sedih banyak dalam movie ni. Oleh itu, saya menyeru ibu bapa yang tengah tengok video ni sekarang, jom sama-sama bawa anak-anak kita tengok Papa Zola The Movie, biar dia tahu pengorbanan seorang bapa, seorang ibu tu macam mana. InsyaAllah, saya yakin anak-anak kita akan faham keadaan kita, insyaAllah. Jujur daripada hati saya, Papa Zola The Movie adalah satu movie yang bagi kesan banyak untuk diri kita dan keluarga kita, insyaAllah. Apa tunggu lagi? Jom semua kita penuhkan panggung wayang. Tengok Papa Zola, musuh kejahatan, kekasih kebenaran. Papa bagi 10/10. Pipi. Filem Papa Zola The Movie menjadi fenomena. Kutipan box office sebanyak 43 juta ringgit selepas 18 hari memasuki panggung. Ini sekaligus mengukuhkan kedudukan Papa Zola sebagai antara filem animasi tempatan paling berjaya dalam sejarah perfilman Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif Monster dan pengarah filem Nizam Abdul Razak berkata, musim cuti sekolah menjadi peluang seisi keluarga menonton filem Papa Zola The Movie. Kutipan ini membuktikan Papa Zola The Movie bukan sahaja mampu menarik hati penonton pelbagai lapisan usia, malah berdiri setanding dengan filem antarabangsa di pawagam ketika ini. Sementara itu, penerbit eksekutif Papa Zola The Movie merangkap Ketua Astro Shaw, Raja Justina Raja Arshad turut menzahirkan penghargaan kepada sokongan padu diberikan penonton serta peminat. Menurutnya, ia merupakan satu pencapaian membanggakan apabila filem tempatan mampu memberi saingan kepada franchise popular Hollywood. Papa Zola The Movie mengisahkan Papa Zola, seorang bapa yang bekerja keras menyara keluarga kecilnya. Namun keadaan menjadi genting apabila anaknya Pipi dicolek makhluk asing. Papa Zola bersama Mama Zila perlu bertindak pantas untuk menyelamatkan Pipi dan melindungi dunia daripada ancaman tersebut. Jangan kau berani sentuh milik kebenaran! Inilah bahagian yang buat orang luar terkejut. Visual Papa Zola, kemas, sinematik, pergerakan karakter hidup, susunan shot yang matang. Ramai yang cakap, ini betul-betul buatan Malaysia? Ya, ini buatan anak tempatan. Bukan tiru luar, tapi berdiri dengan identiti sendiri. Sebab ceritanya universal. Tak kira bangsa, tak kira negara, tak kira latar budaya. Papa Zola sentuh tentang kehidupan, pilihan, pengorbanan, dan nilai kemanusiaan. Inilah yang buat orang luar akhirnya mengaku Malaysia sebenarnya ada potensi besar dalam dunia animasi. Kita semua nak pergi mana? Apa perasaan abang sebelum kita nak pergi tengok Papa Zola The Movie? Okey, saya rasa tu je sebab saya dengar daripada kawan-kawan mengatakan kisah Papa Zola The Movie ni ada relate dengan kehidupan rider. Dan benda ni jadikan macam satu pengalaman, pengajaran untuk orang luar. Semoga anak-anak terhibur dan mendapat mesej dalam cerita ni. Mungkin minggu depan jika best tak cerita dia? Berapa bintang bagus? Ini 5/5. Anak-anak yang mana tengok cerita tu, hargailah pengorbanan ayah anda. Mungkin minggu depan
43 juta dalam masa 18 hari. That is an insane number. Saya nak ucapkan tahniah kepada Monster, tahniah kepada Astro Shaw, tahniah kepada semua orang yang terlibat dalam pembuatan Papa Zola The Movie. Saya terfikir sesuatu bila campur dengan Ejen Ali Movie 2 punya box office. Tahun ni, animasi Malaysia dah berjaya kutip lebih dari 100 juta ringgit. Anime dengan 2 movie, lebih dari 100 juta ringgit. The best part, this number will only grow. Number ni akan naik lagi. Kalau korang belum tengok lagi, pergi tengok sekarang. Kalau baru tengok sekali, tengok kali kedua. Kalau baru tengok 2 kali, tengok kali ketiga. Support Papa Zola, support Anime. Diorang main sentimen, emosi. Paling aku feel adalah bila flashback. At one point pengorbanan seorang bapa, dia flashback tunjuk pipi daripada awal lahir, wife dengan anak dia. Honestly, banyak gila scene menyentuh hati kami. Memang, ya Allah, memang aku salute lah dengan tim Monster. Aku bagi 100/10 terus sebab cerita dia memang best. Dia bukan untuk kanak-kanak sahaja dan memang deserve untuk go international. Aku tanya suami aku yang memang tak layan cerita Bobo Boy sebab macam aku memang layan Bobo Boy makan batu. So aku tahu daripada storyline awal pun aku tahu Papa Zola ni karakter macam mana. Suami aku tak tengok tapi dia kata best. Aku bukan setakat love, aku proud. Aku proud ini adalah animation Malaysia yang aku menantikan dari aku kecil lagi. Sebab lagi kecil aku memang layan anime. Tapi bila besar, aku sangat bangga ya anak-anak aku dah disajikan dengan animation berkualiti yang macam ni. Ibu nangis ke? Teringat 5 minit awal aku dah nangis mengenangkan betapa susahnya seorang lelaki, seorang suami, seorang ayah. And benda tu memang impactful. Cerita tu macam ada part yang kau gelak, ada part kau rasa sedih. Tak banyak cerita di muka bumi ni yang mengetengahkan tentang susuk tubuh seorang yang bergena bapa. Banyak isteri je menghadai suami tau. Anak pun menghadai bapaknya. Cerita ni banyak mengetengahkan pasal isu seorang bapa. Macam abah aku kan, seorang yang bergelar ayah ni, biarlah dia tak ada apa-apa pun tak apa, asalkan anak-anak dia cukup semua. Aku sentiasa mendoakan ramai manusia di dunia nyata ni ada rasa tanggungjawab dan ada sifat kebapaan macam Papa Zola. Betul ke cerita Papa Zola The Movie tu cerita kartun yang sampah? Ni bukan aku cakap, ni beberapa orang yang cakap macam gini rupa. Buatkan aku rasa marah ha. Sebab kalau sampah ni soalan aku untuk kau. Kenapa filem Papa Zola The Movie sekarang ni masih lagi ada dekat top dekat Pawagam mengalahkan filem-filem yang lain, filem international yang lain macam Avatar ke, Anaconda filem ular tu ke, filem SpongeBob kartun tu pun kalah dengan Papa Zola The Movie. Kenapa? Kau jawab sekarang ni persoalan aku. Oh mungkin kau akan cakap lah macam populasi kanak-kanak dekat Malaysia ni ramai, jadi mak ayah nak bawa kanak-kanak pergi tengok wayang sebab tu dia dapat kutipan yang banyak. Tapi the thing is, bukan budak-budak aja yang menangis tengok Papa Zola The Movie ni. Orang dewasa macam aku pun menangis. Sebab mungkin animasi targetnya untuk kanak-kanak mungkin, tapi cerita ni syarat dengan mesej untuk orang dewasa macam kita. So aku rasa dah boleh stop kau buang stigma-stigma cerita kartun untuk budak-budak je. Papa Zola The Movie is the living proof yang cerita ni bukan untuk kanak-kanak tapi untuk semua orang yang merasai apa yang Papa Zola tu rasakan. Please, buang stigma tu. Dah tahun berapa sekarang ni? Apa pendapat korang? Komen kat bawah.
Selamat tinggal, anak papa. Kadang-kadang, kita terlalu sibuk kagum dengan karya luar sampai lupa melihat apa yang lahir di depan mata kita sendiri. Papazola the Movie bukan sekadar film animasi. Ia adalah bukti bahawa kreativiti Malaysia sebenarnya jauh lebih besar daripada apa yang dunia sangkakan. Dan persoalannya sekarang, kalau ini baru satu karya animasi Malaysia, apalagi yang sebenarnya kita belum sedar. Kalau anda sudah tonton Papazola the Movie, tinggalkan komen. Dan kalau belum, mungkin inilah masanya untuk buka mata dan lihat sendiri kehebatan karya anak tempatan. Ini Arus Story. Bukan sekadar cerita, tapi kesedaran. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.